Wati berada di The Campus Ampang. Hari ini kita ada pertandingan memasak bagi sekolah menengah anjuran Maggie. So, jom kita tengok apa program untuk hari ini. Wati berpendapat bahawa inisiatif seperti MSSCC ini amat bermanfaat dan memberikan impak jangka panjang kepada pelajar. Dan Wati yakin dengan kolaborasi antara Maggie, pihak sekolah dan ibu bapa, anak-anak akan lebih yakin untuk berinovasi serta mengembangkan bakat kulinari mereka sambil menitik beratkan pemakanan yang seimbang. MSSCC juga membantu pelajar membina kemahiran insaniah seperti kerja berpasukan, komunikasi, disiplin dan kepimpinan yang merupakan kemahiran yang amat berguna sepanjang hayat. Sebagai ibu, Wati berharap program seperti MSSCC dapat diteruskan dan diperluaskan agar lebih ramai pelajar mendapat manfaat menerusi pengalaman yang berharga ini. Selalunya dalam menyediakan makanan, Wati sentiasa pastikan dan menitik beratkan pemakanan yang sihat dan seimbang. Sebab itu adalah penting untuk menyokong tembusaran anak-anak. Sebagai contohnya, Wati akan buat menu suku-suku separuh. Suku nasi, suku lauk dan separuh sayur. So, kadang-kadang Wati akan buat nasi goreng Cina ke, nasi goreng sayur ke, menggunakan produk Maggie. Wati memang akan bekalkan makanan yang masak dari rumah untuk anak-anak bawa ke sekolah supaya Wati dapat mengawal kualiti dan keseimbangan pemakanan diorang.